Hai, Assalamualaikum semua. Okay, kali ni Erna nak sharekan pula menu sosis, roti sosis caramel cheese. Panjang nama dia. Nak tengok tak cara resepinya? Jom kita mula. Bahan-bahannya: roti 4 keping, sosis cheese batang, gula dan juga mentega. Sosis ni saya akan potong nipis, potong kecil-kecil. Kita ketepikan dulu dan sekarang saya nak potong roti. Roti saya akan potong 4 bahagian. Maknanya sekeping roti tu dapat 4 bahagian kecil. Untuk kerat roti, kalau nak buang boleh, tapi saya tak buang. Okey, dah potong kecil-kecil macam ni. Sekarang saya akan sapukan mentega. Mentega nak pilih salted atau unsalted pun boleh, tak kisah. Okey, kemudian taburkan gula. Buat sampai siap. Okey, semua kita dah sapu mentega, sapu butter, ketepikan. Okey, sekarang saya akan gunakan cheese, kepingan cheese. Okey, kita potong belah 4 juga macam roti tadi. Okey, sekarang roti yang kita dah sapukan mentega dengan gula tadi kan. Okey, letakkan cheese slice yang kita dah potong juga. Okey, lapiskan dengan kepingan sosis yang kita dah potong tu. Okey, untuk sekeping ni kita letakkan dalam 4 keping sosis. Dan kemudian kita lapikkan pula dengan cheese dan tutup dengan bahagian roti. Okey, buat sampai siap dah macam ni. Okey, sekarang kita boleh mula goreng. Tak perlu tak minyak sebab dah ada butter dengan gula kan. Okey, panaskan kuali. Boleh letak satu persatu. Api kecil je, tak nak gula dengan mentega tu hangit pula. Okay, sekarang ni cheese tu belum cair, jadi dia memang mudah terbuka. Tak apa, bila cheese sudah cair nanti memang akan melekat sosis dengan roti tu kan. Okay, bila dah nampak kekuningan, dah agak crispy caramel, boleh terbalikkan. Okay, dah terbalikkan, kita tutup kejap, guna penutup. Nak bagi sosis tu masak, tapi gunakan api kecil je, tak nak dia hangit. Okay, bila dah macam ni, nampak dua-dua belah dah kuning, dah boleh angkat. Kita dah siap lah ni. Bau karamel daripada gula dengan mentega tu memang wangi, memang sedap sangat ni. Okey, sekarang dah boleh hidangkan, boleh makan. Makan time. Nak ini. Okey, ambil. Abang? Nak ni. Yang ni. Aish, nak yang mana? Yang besar? Ni. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Roti dia yang golden kat luar ni. Bunyi dia. Okay. Dalam dia ada sosis dengan cheese. Dalam dia cheese dan juga sosis. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Dah. Nampak bunyi dia. Dengar tak? Kena rasa. Nanti dia dekat luar rangup, crispy sebab ada gula dan juga butter. Dalam dia cheese dan sosis. Memang sedap. Sedap. Sedap? Nak lagi tak? Makan je. Okey. Apa lagi? Jemput makan. Bye. See you next time.